Vietnam jadi lauk korban Malaysia. Figueiredo, Holgado cetak gol sulung bersama Harimau Malaya. Malaysia memanfaatkan kelebihan beraksi di Stadium Nasional Bukit Jalil, SNBJ, apabila membelasah Vietnam dalam aksi terbaru kelayakan Piala Asia 2027. Kedua-dua pasukan memburu kemenangan agar dapat meraih kelebihan menerajui kumpulan F selepas dua perlawanan. 4 pemain baharu negara berada dalam kesebelasan utama iaitu John Irazabal, John Figueiredo, Rodrigo Holgado dan Facundo Garcis. Vietnam pula menurunkan tonggak berdarah Perancis Vietnam, Jason Pendan Quang Vinh. Separuh masa pertama menyaksikan Malaysia memberi tekanan kepada barisan pertahanan pelawat menerusi Figueiredo, Holgado dan Arif Aiman Hanapi. Kelincahan trio Harimau Malaya itu menyebabkan penjaga gol pahlawan bintang emas, Philip Nguyen bekerja keras menafikan percubaan mereka. Pemain baru Cerezo Osaka, Dion Coles hampir meletakkan tuan rumah di hadapan menerusi satu rembatan dari luar kotak penalti pada minit ke-35. Malangnya, percubaan beliau dinafikan tiang. Penyerang baharu Harimau Malaya, Joao Figueiredo dan Rodrigo Holgado berjaya membuka akaun gol bersama skuad kebangsaan Malaysia dalam aksi bertemu Vietnam. Jaringan Figueiredo terhasil pada minit J49 melalui satu larian solo sebelum rembatan deras dari luar kotak penalti membias dan menewaskan penjaga gol Vietnam, Philip Nguyen. Figueiredo juga menunjukkan kualiti beliau sejak dari minit pertama apabila acap kali membuat larian-larian pantas sekaligus membelah pertahanan Vietnam yang dijaga ketat Dudui Man. Manakala Rodrigo Holgado terhasil pada minit ke-59 melalui satu penyudah mudah selepas memanfaatkan hantaran tepat Arif Aiman di sebelah kanan. Malaysia mendominasi hampir keseluruhan permainan sekaligus memberikan tekanan yang lebih buat Vietnam yang kini dikendalikan jurulatih Korea Selatan, Kim Sang-sik. DYAM Tunku Mahkota Ismail, pemangku Sultan Johor memberikan respon kepuasan saat Malaysia membelasah Vietnam. Skuad kendalian peta Klamovski turun dengan motivasi terbail setelah menerima kehadiran 5 tonggak warisan baharu dari Eropah. Usaha itu membuahkan hasil apabila Malaysia menamatkan penantian 11 tahun untuk melakar kemenangan 4-0 di Stadium Nasional, Bukit Jalil ke atas bintang pahlawan emas. Usaha revolusi yang dicetuskan oleh DYAM Tunku Ismail mula menjadi bibit-bibit manis apabila Harimau Malaya melakar kemenangan kedua kumpulan F, pusingan kelayakan akhir Piala Asia 2027. Tahniah kepada barisan pemain dan jurulatih. Terima kasih atas sokongan semua rakyat Malaysia. Alhamdulillah, ujar Tunku Ismail menerusi satu hantaran media sosial.